Yang jatuh di Hiroshima, Jepun suatu ketika dahulu ialah bom atom yang dipanggil sebagai Little Boy, budak kecil. Manakala dekat Nagasaki pula yang jatuh ialah Fat Man. Macam mana besar ni mereka ni? Kalau kita tengok Little Boy, dia menghasilkan ledakan sekitar 15 kiloton TNT. Fat Man lebih sikit, sekitar 21 kiloton TNT. Nak tahu macam mana besar ni 15 kiloton TNT ni? Bila mana Little Boy ni meletus, dia punya radius ledakan dia tu sekitar 1.3 km jauh dia. Tapi tu baru sikit. 0.2 saat selepas letupan Little Boy, suhu dia cecah 7,700 darjah Celsius. Kalau kita nak tahu, surface matahari tu baru sekitar 5,800 darjah Celsius. Tu dia punya panas tu dalam masa yang sangat singkat. Dia dah capai suhu lebih daripada permukaan matahari itu sendiri. Dan bila meletup je, instantly, serta-merta 80,000 sampai 140,000 orang pergi. Dan lebih 100,000 cedera hasil daripada letupan Little Boy. Mushroom cloud dia naik 12 hingga 18 km tinggi. Kalau kita nak tahu, bangunan paling tinggi di dunia setakat ni, Burj Khalifa, baru je sekitar 800 meter. 12 km ni lebih kurang standard ketinggian penerbangan flight komersial. Ni baru Little Boy, tak masuk Fat Man lagi. Tapi dua-dua letupan atom ni dikira sangatlah kecil dibandingkan dengan letupan-letupan nuklear yang jauh lagi besar. Nasib baik semua yang besar lepas ni cumalah letupan yang dibuat dalam test sahaja, tak pernah digunakan kepada manusia untuk mencederakan. Kita ada Castle Bravo yang juga diletuskan oleh tentera Amerika Syarikat 2 tahun selepas Ivy Mike. Castle Bravo, dia punya letupan tu lagi kuat, 15 megaton TNT. Satu saat lepas letupan Bravo, dia punya fireball dia cecah 7.2 km. Saya nak lari 7.2 km pun ambil masa lebih setengah jam. Bayangkan 1 saat sahaja, dan tak sampai 10 minit mushroom cloud dia naik lebih daripada 40 km. Jauh lagi tinggi daripada Little Boy. Tapi Amerika Syarikat, bila mana mereka letuskan Ivy Mike dengan Castle Bravo ni, tak boleh lawan satu lagi letupan bom atom yang dibuat oleh Soviet Union. Letupan nuklear paling besar dalam sejarah manusia. Saya perkenalkan Tsar Bomba. Bom ni dia punya besar dengan berat sampai pesawat yang nak bawa bom tersebut, iaitu Tupolev 95, sampai kena modify untuk carry berat dia. Dan bila rilis saja disaster, mushroom cloud dia naik lebih 60 km ke atas, lebih 1000 km daripada tempat letusan. Orang dah boleh nampak cahaya dia. Dari Norway, Greenland dengan Alaska dah pun boleh nampak letupan nuklear tersebut.